Masalah ADV yang satu orang paling takut kan. Tapi sampai sekarang aku pun tak faham. Padahal motor skuter macam-macam dah. Aku buat Yamaha lah, M4 Husky lah, macam-macam, SYM lah. Tapi satu masalah ADV yang aku, sampai sekarang yang aku paling tak faham. Tapi masalah ni ada ramai juga orang kena. Walaupun tak semua kata masalah apa. Ni lah, gear oil pump untuk ADV. Okay. Setakat ni kes yang datang dekat masa kat bengkel aku banyak lah sebenarnya. Gigi oil pump ni makan, tak pun oil pump dia makan. Kes ni banyak kita dengar jadi dekat motor R25 tak silap kan, R25. Gigi oil pump dia makan. Tapi so selalunya yang datang kat bengkel kita, kalau kes macam ni apa kita buat daripada tukar oil pump, kita tukar gigi oil pump tu, gear oil pump tu jenis yang besi punya. Sebab yang ori kilang dia jenis plastik kan, so kita tukar yang jenis besi terus. Kalau gear oil pump makan ni, kalau kau nak tanya mileage, yang masuknya macam-macam. Ada yang mileage 40,000, kes gear oil pump ni dah makan habis. Ada yang mileage 60 lebih. Ada yang mileage 1,000 tak ada masalah pun. Ada yang masalah yang mileage paling rendah aku dapat, gear oil pump ni dah makan, dengan oil pump dah makan 15,000. Paling rendah aku dapat. Itu kes dah botak habis lah, gear oil pump dah habis makan apa semua lah kan. Tapi dia tak menentu. So bila aku buka manual book untuk servis ni Honda ADV punya servis, aku tak jumpa pula untuk schedule untuk servis, tak jumpa pula berapa mileage untuk gear oil pump ditukar ataupun oil pump punya ditukar. Tak jumpa pula kan untuk replacement kan. So aku jadi jam. Macam contoh motor ni owner datang nak tukar gear oil pump dengan oil pump terus one set betul kan, dia tukar. So kita buka lah. Kalau perasan mileage motor ni baru 8,000 mileage ni. Motor ni baru 8,000. So kita tengok condition gear oil pump dia tak ada masalah. Okey, cantik. Cuba dia nak tukar awal lah, pada takut masalah kan. So bila kita buka, aku nak check condition gigi oil pump dia lah kan. Untuk oil pump tak. So bila aku buka 8,000 takkanlah condition macam ni. Aku pun tak faham. Boleh nampak Boleh dah start makan sebenarnya. Tapi bagi aku ini makan agak normal. Tapi 8,000 dah calar macam ni, aku pun pelik juga. So untuk korang yang player-player ADV, korang ada pengalaman tak? Biasanya masalah gear oil pump ataupun gigi oil pump ni makan, untuk masalah ADV 160 atau 50 ni, biasanya korang jumpa banyak kena kat kes waktu mileage berapa. Itu aku nak tahu. Sebab dia tak menentu, rekod tu tak banyak dekat bengkel aku. Macam-macam kes. Terlampau jauh lah, 15, 40, 50, terlampau jauh gap dia. So aku pun pening lah sebenarnya kan. Siapa ada pengalaman ni share, tolong komen kat bawah. Tapi kalau kau nak selamat, lepas tu ramai kadang-kadang player ADV ni tukar gigi oil pump terus awal-awal. Takut masalah nak jadi. Sebab apa? Masalah ni tak ada simptom. Sedar motor kau dah jahanam. Tak ada simptom ya. Plastik makan botak tak ada simptom, tak ada bunyi. Sedar dah jahanam lah, enjin korang dah berbunyi. Itu je. So tolong share sikit, bagi pendapat.